Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لنا صدورنا ويسر أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وعملا اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان وفي كل زمان وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم جميعا؟ kerana memberikan kita peluang daripada hari ini bersama-sama dalam masjid. Alhamdulillah, mengizinkan kita memberikan kesihatan, memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kekuatan untuk hadir dalam majlis ilmu insya-Allah. Dan keinginan kita, kemauan kita untuk pergi ke majlis. Jadi insya-Allah terima kasih kita kepada diri kita sendiri yang ingin pergi ke majlis ilmu. Dan Alhamdulillah dalam dah kita tak kan ini. Jadi subhanallah insya-Allah akhir subhanallah dekat mana? 128 bulan bahasa Melayu kan? Bahasa Rumi. Bisa jari bahagian kan? Ibadah. Solat kan? Alhamdulillah kita dah masuk kepada rukun solat. Sebelum kita meneruskan kajian kita dengan kitab solat, kita belajar khusus tentang solat. Mari sama-sama kita mulakan dahulu dengan Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sudah masuk kepada bahagian rukun solat. Betul? Tapi baru nak masuklah kan? Baru masuk satu. Betul? Tidak masuk banyak. Ada banyak pilihan kan? Rukun solat kan? Pembahagian rukun solat. Kita dah sampai situ. Maknanya 13 rukun tu salah dah huraikan. Okay, baik. Jadi 13 rukun itu perkara asas ya. Ibu-ibu kita kena tahu dan kena hafal. Jadi akhir 13 rukun solat. Kita rukun solat berapa? 13 kan? Apa dia? Pertama niat, okey. Lagi berdiri. Ketiga takbir. Empat baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Jadi kelima rukuk serta tamanah. Tamanah. Yang keenam tidak serta tamanah. Tamanah. Lepas itu
sujud 2 kali serta tumak nina. Duduk antara 2 sujud serta tumak nina. Yang ke-9, duduk kerana membaca tahiyat akhir. duduk tahiyat akhir lah. Okey, baik. 10, Membaca tahiyat baca akhir. tahiyat akhir. Dan ke-11, Berselawat ke atas selawat Nabi dalam tahiyat akhir. 12, Memberi salam yang pertama. ke-13, Tertib di ini kenapa? Kenapa? Sebab dia rukun solat. Jadi bila rukun perkara asas. Ini 13 jangan tinggal. Contoh kadang-kadang selawat kan. Baca tidur kan. Lupa kan. Kadang-kadang melayang-layang fikirannya. Solat pagi-pagi subuh kan. Dia tidur hilang daripada radar. Jadi subhanallah, masya-Allah, dia dah baca sebelum selawat. Jadi benda tu rukun. Kalau tak baca, tak sah solat. Jadi kena ambil perhatian, kena jaga-jaga. Dan duduk dan tahiyat akhir. Ikut imam pula kan. Lama pula imam dibaca. Kita tak ingat tadi tidak. Jadi subhanallah, masya-Allah, ini perkara yang perlu kita jagalah. Duduk antara 2 sujud ataupun sujud. Sujud tu rukun. Kalau dia sujud, dia terlupa kan. Pertama ke kedua. Lepas tu terus bangun. Asal tak solat ni? Tak cukup 2 sujud tu. Jadi dia kena duduk antara 2 sujud. Dia tak duduk. Jadi contoh dia sujud. Lepas tu terus bangun. Dia lupa. Sama macam sejuk ekor kan. Dia lama sebab dia tak ada tu tadi kan. Jadi dia bangun tu terus bangun berdiri. Okey balik ni. Itu tidak. Jadi macam mana nak buat? Duduk balik. Duduk balik. Duduk antara 2 sujud. Duduk. Kemudian duduk balik. Macam mana? Dia terus pergi ke tempat yang meninggal tadi. Tak boleh nak tambah rakaat. Tak boleh. Sebab dia kena buat. Perbuatan tu dia kena buat. Tak boleh gantikan kan yang lain. Okay. Jangan. Syarat sujud sahwi. Sujud sahwi tu kalau kita tinggal yang nanti kita akan belajar sunat-sunat. Dan kalau kita tinggal yang rukun, kita kena buat. Kita kena buat. Maknanya kalau sujud tadi kita terlupa, kita kena pergi sujud balik. Sujud balik. Contoh kita dah sujud, kita terlupa duduk antara sujud dan sujud tadi kan. Jadi kita kena pergi duduk. Duduk antara sujud dan sujud yang kedua. Sebab dia kena buat. Rukun ni kita tak boleh gantikan. Dia kena buat terlalu. Okay. Sebab berbeza dengan sunat. Sunat dalam pernikahan tak perlu kita buat. Tapi kita gantikan dengan sujud sahwi. Betul tak? Itu perbezaan. Jadi tinggal kat sunat. Contohnya timbul terlupa, kita buat sujud sahwi kan? Sujud sahwi. Sujud. Sujud sahwi kalau kita lupa pun Kunut bukan rukun. Dia sunat nak faham. Jadi sunat yang diaturkan. Sunat pun ada sunat yang tak perlu kita gantikan dengan sujud sahwi. Ada sunat yang kita perlu gantikan sunat tersebut dengan sujud sahwi. Itu ada perbezaan. Jadi bagi Jadi kalau kita semayang rakaat kedua, kita tak duduk antara tahiyat awal tu, kita dah terlupa, kita bangun, mana tak sah lah. tak cukup lah. Rukun tak cukup. Kalau rukun tak cukup, Tahiyat awal lah. tahiyat awal tak termasuk dalam rukun. Yang tadi tahiyat akhir. Yang saya tanya ni tahiyat awal. Tahiyat awal yang kedua, rakaat kedua. Tak itu sujud sahwi. Gantikan dengan sujud sahwi. Dia tak perlu kita pergi ke tempat. Sebab tu kalau kita tertinggal duduk tahiyat awal, contohnya dia lupa di rakaat kedua, dia berdiri. Dia tak perlu duduk balik untuk tahiyat awal. Dia gantikan dengan sujud sahwi. Kalau sujud sahwi Itu beza dia. Itu beza dia. Kalau rukun kita kena pergi buat terus ke tempat kita tinggal. Kalau sunat, contoh sunat tadi sunat sujud sujud tahiyat awal tadi. Jadi dia tak perlu buat. Contoh dah berdiri kan. Tadi tu tahiyat awal tertinggal. Tak perlu dia duduk balik untuk tahiyat awal. Dia gantikan dengan sujud sahwi. Kalau sujud sahwi terlupa dah waktu sahih tak ada. Okay, nama dia apa? Sunat tu. Sunat sah tapi tak berapa. Sebab tu rukun ni kena jaga. Rukun yang memang sah cukup komplit solat tu kita rukun 13 dulu. Tapi sunat kalau buat, kalau kita faham maksudnya, buat dapat pahala, buat dapat dosa. Jadi begitu juga.
perkara dalam solat ni perkara sunat. Tapi sunat ada yang digalakkan, dianjurkan, yang mana kalau kita tinggal duduk tahiyat awal ataupun bagi mazhab kita doa kunut, itu dipanggil sunat yang dianjurkan, digalakkan kita lakukan. Kalau tinggal, kita gantikan dengan sujud sahwi. Tapi kalau sujud sahwi pun dia tak buat, terlupa dia banyak betul ni kan. Jadi subhanallah, masya-Allah, sah solat itu tak berapa komplit insya-Allah. Tapi sah, komplit, rukun cukup. Jadi kalau apa cukup ibadah, rukun cukup, sah dah ada punya ibadah tersebut. Lepas tu rukun ni asas yang perlu kita faham. Bila tinggal, kita kembali ke tempat rukun tersebut. Sunat, kalau kita tinggal, ada sunat yang kita gantikan dengan sujud sahwi, ada sunat yang kita tak perlu gantikan. Contoh, sunat apa yang tak perlu digantikan? Lupa baca zikir dalam sujud contohnya. Kita nak kena gantikan dengan sujud sahwi? Tak perlu. Itu sunat. Jadi Allah Ta'ala. Okey? Boleh dah dengan soalan. Tapi memang solat ni memang perkara yang kita berhari-hari kan? Kita tahu. Jadi sebab tu saya kena hafal rukun ni. Ya. Saya katalah kita dah bagi salam kan. Kita tu dah dia datang was-was tu. Cukup. Okey, kalau lepas solat kita mengalami masalah ketidakyakinan kita dengan berapa rakaat, solat dulu. Kalau dalam solat kita boleh tambah. Kalau lepas solat sebab kita dah ragu-ragu dalam lepas itu, kan? Nanti itu bukan waktu lepas dia bagi salah. Jadi untuk menghilangkan was-was tersebut dalam diri kita dan untuk meyakinkan kita dah solat dengan sempurna, maka kita buat sebab dapat dia tanya, Ustazah nak dah habis salah tak? 3 ke 4 nak ganti balik? Dia tak tahu lah. Tapi kalau dia bagi salah, kemudian dia teringat, dia 3, dia boleh bangun ke kamar salah. Sebab pernah berlaku pada zaman Rasulullah SAW solat, kemudian Rasulullah SAW tak cukup rakaat. Jadi para sahabat beritahu, tak cukup. Rasulullah tak cakap apa-apa, terus bangun untuk tambahkan rakaat. Kalau kita tak cakap apa, tapi dah bagi salam, tadi 3 ke 4 ada cek makan, buat sebelum daripada mana. Itu boleh syarat dia sebelum bagi salam lah. tak, kalau kita dah bagi salam, tapi kita tak cakap apa. Tapi fikiran kita dah tadi 3 ke 4 untuk menyempurnakan rakaat yang kita tak yakin 3 atau 4, kita terus bangun untuk tambah satu lagi rakaat yang kita tak yakin tadi. Sebab kalau kurang, kita kena tambah. Itu kalau kita kalau 3 dan 4, kita ambil yang sedikit 3. Jadi kita bangun untuk tambahkan yang rakaat keempat. Tanpa kita bercakap apa-apa. Tapi kalau kita dah bercakap, buat semula daripada ini. So ni tambahan satu rakaat lagi tu kita kena baca tahiyat akhir juga. Ya. Walaupun tadi dah betul. Dan syarat dia kalau yang akhir tu kena buat yang akhir lah. Sebab kita nak tambah satu lagi rakaat yang kita tak yakin 3 ke 4. Sama sekali yang 4 rakaat lah kan. 3 ke 4 kita bagi salam. Jadi kita untuk menghilangkan was-was dan untuk menyempurnakan bagi kita ambil yang kurang. Boleh kita kalau kita dalam solat kita bunyi rakaat 3 ke rakaat 4, kita jadikan rakaat itu yang ketiga. Ustazah, ini lain sikit lah soalan ni. Kita tengah sembahyang, dalam rakaat yang kedua tu kita terasa nak buang angin tapi kita tahan. Adakah batal sembahyang itu? Makruh. Kita tahan lah, tahan nak bagi habis. Boleh solat tapi makruh. Sebab bila kita tahan, tak selesai. Sah solat tu, tapi dalam keadaan kita kan banyak dibaca kan. Kita tarik lepas tu sampai dia buang angin tau dekat Sedawa. Sedawa. Sedawa hilang.
balik dengan perbuatan kita kan. Kalau kita memang dah was-was, tapi kita malah nak fikir balik, semayang je balik sebelum. Boleh tak? Macam tak faham. Kita dah tanya kita tinggal ke tidak? Tinggal yang kita malah nak fikir. Kita rasa kita ambil. Kita tinggallah kita buat dari semula je. Ini macam saya kata tadi. Boleh Sebab ke? kita, sebab benda ni kita solat benda yang kita tak ketat solat kita kan. Solat tu perkara asal. Jadi Balik main balik. Kan untuk menghilangkan keraguan kita, betul tak? Nanti pun satu hari ada solat subuh, solat subuh fikir lah kan. Jadi untuk menghilangkan keraguan, kegusaran kita, kekeliruan kita tentang pembukaan tadi, balas sekali lagi. Itu yang paling mudah, maknanya untuk menghilangkan keraguan kita. Bila kita nak dah kata tadi kita bagi salam semua naik balik buat lain niat dia macam ni Tak naik tu sambung je, tak potong. Terus kita baca maknanya kita sambung, menambah bukan berarti yang satu rakaat yang tertinggal tapi dah bagi salam ke kanan dah bukan nanti cukup lagi. iya sebab tu yang berlaku oleh Rasulullah SAW. Dia tak cakap lagi naik, dia untuk niat untuk tambah satu lagi rakaat dah tak cukup. Tak payah tak ambil lain. Kalau dah selesai semua dah ni, lepas tu boleh Selesai kan? dia tak cakap. Dia selesai dia tak cakap. Tak cakap. Tapi nak ganti lain 4 rakaat, kena ganti lain 4 rakaat kan? Kan? Macam ni. Contoh dia solat. Habis bagi salam, tadi 3 ke 4? Dia kan. Maksud dia dah ada keraguan. Jadi dia rasa tak cukup. Jadi dia ambil yang 3 tadi. Ambil yang paling kurang. Jadi dia terus berdiri untuk tambah satu lagi. Tambah 4. Tambah satu. Sebab sekarang 3, dia solat apa? Dia yakin 3 atau 4 ke tak? Dia confuse 3 ke 4. Jadi sekarang dia ambil yang paling sikit. 3. Jadi dia bangun tadi untuk tambah satu lagi. Rakaat yang tak cukup. Niat dalam hati dia untuk tambah satu lagi. Tapi kalau dah bagi salam kita kanan dia bangun mendadak kan ada dicekik tapi rasa macam cukup tadi. Buat niat dia balik. Buat balik. Dia nak buat balik tu lah. Niat macam biasa. Niat macam biasa. Sebab kita rasa tak cukup tadi, tak sempurna. Kita dah berzikir, dah selawat. Tapi kalau dah berzikir tu, kita buat balik lah. Dia tak memang, dia memang bagi salam. Sebab Rasulullah SAW lepas bagi salam. Sahabat kami tahu, ini tak cukup. Jadi surah terus bangkit tu tambah rakaat yang tak cukup tadi. Jadi kalau kita tak buat apa-apa, mana tak berzikir, kalau dah berzikir, dah berdoa, dah buat balik ke solat balik. Sebab kita memang rasa solat tadi 3 rakaat tak sempurna. Jadi kita buat daripada mula. Dan niat dia macam biasa. Sebab niat solat ni, bila kalau kita lihat untuk seseorang itu solat di rumah kemudian datang masjid, ada solat berimam. Dia nak ikut imam, boleh tak? Boleh? Dia boleh buat solat sekali lagi untuk dapat pahala berimam. Boleh? Ada masa. Sujud sahwi untuk menggantikan yang sunat. Ya. Jadi itu kena buat. Dia bukan perlu digantikan dengan sujud sahwi digantikan perbuatan sunat.
solat, sambungkan soft. Jangan biarkan kusuk. Kalau tak boleh saja. Kalau tak boleh keluar. Nampak solat kalau kita balik tadi belum cakap kalau tak buka. Okey. Jadi sebenarnya kalau kita lihat solat kalau solat Jumaat dia punya penghadap terutama pada imam. Ya, penghadap pada imam. Jadi bila kita solat, imam tu dah ada penghadap, yang lain tu tak perlu ada penghadap. Kenapa? Semua dah ada. Maknanya sebab tu kalau kita lihat di muka orang jalan sebab penghadap ni pada imam. Imam tu dah pada semua. Lepas tu kalau kita solat, itu kita solat perempuan berjemaah, dekat penghadap di depan imam dah cukup untuk semua. Imam. Faham tak? Bila-bila Tak payah tak penghadap. tak perlu penghadap. Sebab dah imam tu dah mewakili kepada semua. Ya, sebab tu kalau kita lihat di muka, kita lihat semayang orang tak sebab mana dia padu. Langkah daripada dia. Tapi dah padu janganlah padu. Kalau tidak lebih kan? Orang ya. Kan sesuatu dia gelap, dia kain dia. Masuk langkah itu. Boleh. Sunat boleh tambah. Dalam niat. Maknanya kita nak tambah juga sekali kan nak manfaat kan. Bermanfaat. Sebab dia sunat. Walaupun kita asalnya niat 2 tapi boleh. Teruskan tempat. Sebab kita sunat. Sunat ni kita boleh contoh kita sunat puasa. Puasa sunat kita boleh niat dia. Selepas itu Kalau Johor boleh niat. Kalau kita makan lah, boleh makan. Kan? Kalau tak makan, ni contoh dah 10 kan? 10 ni puasa je lah sunat. Kan? Oh boleh. Dia niat semua. Boleh. Kalau sunat, kalau wajib, nampak itu beza. Sunat je kan? Okey, baik. Ada tiga ya. Pembahagian rukun sembahyang. Okey, baik. Kita dah baca tadi ada 13 kan? Jadi dia ada pembahagian bagi rukun solat. Untuk mendalami dan menambah lagi kefahaman kita tentang rukun solat ni, eloklah kita ketahui pembahagian ni. Rukun solat itu terbahagi kepada 3 bahagian. Rukun qalbi, rukun qalbi, rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'l. Yang 3. Rukun qalbi, qauli, cakap dengan fi'l. Ada berapa? 3. Ulang balik. Rukun qalbi dengan qalbi. Qalbi apa? Qalbi anjing. Rukab jadi anjing. Kan? Awak dan kita banyak guna rukab kan? Kalbun bahasa Arab maksudnya anjing. Kalau rukab baru hati. Qalbi. Jangan kalbi. Itu qalbi. Kami hati. Bukan qauli. Percakapan. Rukun fi'li, perbuatan. Kenapa? Pertama rukun qalbi. Kedua qauli. Ketiga fi'li. Nanti 3. Baik. Rukun qalbi iaitu rukun yang berkaitan dengan pekerjaan hati lah. Okey, ni dekat ni ada muka kaki dia panjang untuk melibatkan hati. Ini niat ni. Okey, ketiga kita menyebut rukun yang berkaitan dengan hati ini, maka perlulah juga disebut di sini bahawa tadi adalah benar-benar ikhlas.
dalam mengerjakan ibadah solat supaya selaras dengan apa yang diikrarkan oleh hati itu sendiri ketika memasang niat, iaitu Allah lillahi ta'ala, niat kerana Allah. Ya, sembahyang itu ditunaikan hanya semata-mata kerana Allah SWT, bukan kerana inginkan syurga atau kerana takutkan neraka. First sekali lillah, ikhlas, lillah ta'ala. Tapi dalam masa yang sama, boleh ke kita ni niat untuk masuk syurga, masuk jauh daripada neraka. Tapi first sekali ibadah kita semua lillah. Itu perkara asas. Sebab itu dalam doa iftitah kita baca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa maknanya? Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, matiku semua kerana Allah Ta'ala. Sebab kita ni ada dua tanggungjawab yang kita kena ingat. Kita setiap hari kena ingat kita hamba kepada Allah, kita khalifah di bumi Allah. Maksudnya bila kita kata hamba, kita buat semua kerana Allah. Terlambat sikit lah ambil takbir. Jangan baca doa Doa iftitah sunat ke rukun? Sunat. Tak ada masalah. Kalau kita solat biasa tak baca doa iftitah, tak ikut imam, siapa solat? Saya tak maksud saya, kita masih boleh baca ke doa iftitah kalau imam dah start baca satu. Boleh kalau sempat. Boleh kalau lagi dia Tapi kalau tak tapi kalau kita dah nak baca al-Fatihah tak sempat. ada ustaz kata jangan sebab kita nak dengar dia baca Fatihah kita nak dengar. Saya tak pasti dia. Oh, maknanya bila imam baca al-Fatihah, kita perlu ke baca doa iftitah. Lepas tu ada beberapa pendapat. Ada pendapat yang kita boleh baca doa iftitah sebab itu kalau sunat. Tapi sekarang kita sedang mengikuti imam. Jadi kita dengar apa yang imam baca itu juga Allah. Allah Ta'ala. Sebab tapi dengarlah. Jangan pula bila baca al-Fatihah masak menu tengah hari yang berpilihan. Sebab tak dengar apa yang imam baca, sebab tu kena dengar. Dia kena main peran kita dengar. Walaupun kita tak baca apa-apa. Macam solat tarawih kan orang panjang kan kita memang sempat lah. Tapi tu yang saya tak pasti sebab banyak ustaz kata jangan. Sebab kita ikut imam. Ikut imam, maka kita dengar apa imam baca, apa yang imam, kita kena follow pada imam. Imamnya apa maksudnya? Betul. Imam dia ikutan. Jadi kita mengikut apa yang dia. Sebab tu apa tu imam buat, dia ikut sesujud selebih 3, kita kena ikut. Walaupun imam ni dah cukup kali itu tak ada dengar kan, yang makmum kat belakang yang tunduk subhanallah, subhanallah tak erti kan, ikut follow. Tapi subhanallah kalau datang salah sangat dia punya perbuatan, dia faraqah lah. Tapi maknanya perbuatan itu kita kena ikut. Sebab tu imam tu tanggungjawab dia besar. Dia nak kena baca tu dengan bacaannya, makmum tu boleh sedap nak dengar. Kan? Dia minta kadang-kadang imam tu waktu nak jadi imam ni, kena pilih yang betul-betul yang boleh makmum rasa khusyuk nak dengar. Kan? Dia mana ni samellah. Ni kan. Ada penduduk sini dah lama. Mana makmum tak pergi menu tengah hari nak masak apa? Sebab dia tak boleh khusyuk. Apa imam baca kena cari yang sebab tu tanggungjawab yang besar. Dia baca sebab tu bila kita pergi umrah kan, dengar imam Syekh Sudaish baca kan, kita dengar kat belakang bang, tak sempat nak fikir lain tu. Sedap imam tu baca kan, imam tu nangis, kita pun nangis walaupun tak faham kan. Sebab kita walaupun kita tak faham sebab imam tu, sebab imam ni memang peranan penting. Memang peranan penting. Sebab tu kita nak cari imam yang boleh memberikan kesan kepada makmum. Bila dia baca tu, kita juga dapat menjiwai perasaan apa yang dibaca. Subhanallah. Jadi sebab itu kita dengar imam tu baca tu yang pada Allah. Sebab kita sedang mengikuti imam. Dengar apa yang dibaca, maknanya lepas tu dia baca surah kan, panjang pula. Baca Al-Baqarah. Lepas tu kena cari rumah yang ada elok. Kalau baca Al-Baqarah pula panjang pula dia punya kan. Dan bentuk ayat kat belakang. Jadi sebenarnya memang peranan. Jadi tu
sembahyang itu ditunaikan hanya semata-mata kerana Allah, bukan kerana inginkan surga atau neraka. Andai kalau Allah tidak mewajibkan atasnya sembahyang, sekalipun nescaya dikerjakan juga jadi kerana Allah itu penciptanya dan pengunia nikmat kepadanya. InsyaAllah. Kalau Allah yang menciptakan kita solat ni kita nak kembali kehambaan kita, rasa kehambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu bila kita solat ni qalbi memang peranan penting. Ini salah satu tempat kualiti dalam ibadah. Qalbi. Kalau lihat perbuatan kita tanpa seiring dengan qalbi, perasaan rasa di hati, kualiti itu tak berapa kualiti. Masa tak? Bila kita beribadah tanpa ada rasa di hati, buat dia baca je, ikut je, dekat lisan, dekat perbuatan. Sebab tu kualiti ibadah kita dekat hati. Bila baca, dia menjiwai. Bila buat, dia rasa pening diri ini. Bila berzikir, istighfar, rasa diri penuh dengan dosa. Itu qalbi ni. Yang mana tiga benda, tiga perkara. Qalbi, fi'li dengan qawli. Tiga perkara ni. Jadi kalau kita kembali kepada rukun iman ataupun ta'aruf kepada iman, dia kena mengakui dengan hati, mengikrarkan dengan lisan dan juga melakukan dengan perbuatan. Betul tak? Tapi kalau dia mengaku dengan lisan dan melakukan dengan perbuatan, hati dia tak ada perasaan, dia punya iman dia berkualiti ke tidak? Tak. Sebab sama juga ibadah ini semua ni kat hati. Bila kita baca dia tak rasa apa-apa. Sebab tu subhanallah, masya-Allah, kita kena tanya diri kita. Bila kita buat ibadah, hati kita ni ada tak menjiwai rasa sedih, rasa nangis dengan Allah, rasa diri berdosa. Bila kita memohon dengan Allah doa, kita minta dengan penuh perasaan, ataupun kita minta tu macam tu je. Dah hafal kan doa daripada kecil tu, Rabbana atina fid dunya hasanah, hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita baca tu dengan tahu tak apa yang kita minta. Ataupun Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Lain dengan kita baca tu dengan memahami apa yang kita baca. Yang faham tu kat mana? Kat hati ni dah. Allah bagi dekat ini kebaikan, kat akhirat kebaikan. Allah minta daripada rasa hati. Sebab tu kalau kita lihat, hati ni peranan dalam kehidupan kita. Contoh kalau anak cucu cicit kita bergaduh, pergi minta maaf, dia pun kena salah, boleh. Kita suruh tak dia ulang. Sebab apa? Tak ikhlas. Ikhlas kat mana? Hati. Kat hati. Betul tak? Pergi salam balik. Bukan salam. Wah, pergi salam balik. Kenapa kita suruh dia ulang? Sebab dia tadi hanya buat dengan perbuatan, dengan perkataan dia. Hati dia tak pernah ikhlas. Dia punya perbuatan tak nampak keikhlasan. Jadi kita suruh ulang. Ulang balik. Okey. Sebut dia elok. Muka. Ada perubahan kan? Jadi subhanallah, masya-Allah, baru daripada, dan ini yang kita banyak ambil perhatian dari segi perbuatan ibadah kita. Jadi qalbi ni satu perkara poin asas dalam ibadah kita semua. Masya-Allah, niat tadi kenapa kita solat, ya Allah. Kalau tak ada solat ni, kita ni ya Allah lalai, leka kan, subhanallah. Bila ada solat ni, ada satu waktu yang Allah bagi kita masa untuk kita panggil me time kita dengan Allah kan. Me time, kata me time, kita selalu me time apa buat? Shopping je lah kata dia kan. Me time dengan kita. Tapi Allah bagi kita ada satu masa me time kita dengan Allah. Inilah dia, solat. Kalau benar-benar kita rasa diri kita dengan Allah sedang berkomunikasi, tak ada fikir benda lain. Tapi sebab kita tak rasa sedemikian. Lepas tu kalau kita cerita tentang hadis Jibril ketika mereka itu datang kepada Rasulullah SAW mempersoalkan tentang Islam, iman dan ihsan. Digabungkan tiga perkara. Kita tahu rukun Islam apa, rukun iman apa? Ihsan. Bila digabungkan rukun Islam dan rukun iman, maka baru akan memperoleh ihsan. Apa itu ihsan? Melakukan ibadah seakan-akan kita melihat Allah. Sekiranya tidak mampu, kita merasakan Allah melihat kita. Ada beza tak kita buat ibadah
dengan merasakan Allah melihat kita? Ada tak beza? Ada. Apa beza? Kita rasa kita rasa takut. Kalau kita ada beza, kita buat ibadah rasa kita melihat Allah, dan kita buat ibadah kita rasa Allah melihat kita. Khusyuk. Mana yang lebih khusyuk? Kita lihat Allah. Sebab apa? Okay, saya ambil contoh kita dengan manusia. Contoh bos kat depan. Bos kat depan kita nampak bos kita. Kita buat kerja saya nak main-main ya. Kan betul tak? Keras, dia tak gerak kan. Sebab bos ada kat depan. Ni kita nak ceritakan ibadah kita, ada pekerjaan kita bila bos kat depan. Dia akan lebih berkualiti, lebih bersungguh-sungguh. Kita akan jaga setiap pergerakan kita. Nak tengok kiri kanan kita tak berani. Sebab dia bos kat depan. Betul tak? Berbanding dengan kita tahu bos tak nampak kita dekat CCTV tu. Mana CCTV ya. Tapi kita buat tak seperti mana kesungguhan kita bila bos kat depan. Betul tak? Itu maksud dia sebenarnya. Mana kesungguhan bukan maksud kita nampak Allah. Tak. Maksud ibadah kita bila kita rasakan kita melihat Allah, kita akan lebih khusyuk, lebih berhati-hati. Kalau kita rasa Allah melihat kita, sama lah keadaan macam bos tadi. Ada CCTV, kalau tengok ke tidak, kita pergi makan ke tak. Dia macam buat tak buat. Buat masih lagi rasa berhati-hati sebab dia berhati. Tapi dia punya kualiti yang utama tu lebih hebat lagi. Itu yang kita nak cari. Tapi dia kena gabungkan iman dan Islam tu tadi. Rukun iman dan Islam. Yang mana kalau kita belajar Islam, dia perbuatan kita. Syahadah, solat, puasa, zakat, haji. Ini semua perbuatan. Syahadah kita mengucap dengan lisan. Solat, perbuatan yang kita lisan. Puasa. Puasa ini hanya Allah yang tahu sebab kita tak dapat. Tapi kita buat adab kita dengan Allah. Kemudian yang keempat, zakat. Kita buat perbuatan kita. Kemudian yang kelima, haji. Ini juga perbuatan kita dengan lisan kita. Ini semua akan berkualiti bila kita gabungkan dengan rukun iman. Apa dia rukun iman? Daripada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat dan qada. Ini 6 perkara. Subhanallah, masya-Allah. Semua 6 ni kat mana? Dekat hati kita. Percaya. Ramai orang percaya, tapi ramai tak yakin. Betul tak? Ramai percaya Allah Al-Mujib, Maha Mengabulkan, tapi tak ramai yang yakin Allah mengabulkan doa. Ini yang kita nak pelajari. Kita nak tingkatkan kita punya keyakinan. Lepas tu bila tanya orang Islam, percaya tak Allah? Percaya. Tapi dia yakin tak Allah akan berikan azab pada dia tutup aurat? Dia tak yakin sebab tu dia buka aurat. Dia yakin tak Allah akan bagi azab kepada mereka yang tidak solat? Dia tak berapa yakin sebab tu dia tinggalkan solat. Sebab tu percaya itu dah ada, tapi keyakinan itu yang kita tak tingkatkan. Subhanallah. Bila keyakinan ini bergabung, maka akan terasa kepada ihsan itu tadi dalam setiap perbuatan. Okay, baik. Balik kepada itu. Ibadah solat yang dikerjakan cukup adalah kenyataan kasih dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, masya-Allah. Solat ini adalah tanda syukur kita kepada Allah. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masya-Allah, ketika ditanya oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tentang solat baginda di waktu malam sehingga bengkak kaki baginda, apa jawapan beliau? Kok aku nak solat banyak-banyak kan? Dah memang dijanjikan syurga dah. Rasulullah memang dah dijanjikan syurga. Kekasih Allah pula. Subhanallah. Tapi bangun malam bengkak kaki solat lebih daripada kita yang tak pasti lagi ke mana. Bila ditanya kenapa? Sebab tanda syukur dia kepada Allah, memilih baginda menjadi kekasih Allah, meletakkan baginda menjadi seorang insan yang hebat di sisi Allah. Masya Allah. Jadi kita nak jadikan solat kita tanda syukur kita kepada Allah. Bagi kita hidup lagi hari, bagi kita boleh makan tadi, minum kopi, kicap, sebulan tadi. Masya Allah, nikmatnya Masya Allah. Lepas tu solat ni kita tanda syukur kita kepada Allah. Syukur ni maksud dia adalah taat. Bila seseorang itu benar-benar syukur, dia akan lebih taat. Sebab tu kita ni banyak syukur di lisan. Alhamdulillah, saya menang trofi.
penyanyi terbaik pada tahun ini. Terima kasih ya Allah kerana memberikan suara saya sedap. Contoh, pakaian tak tutup aurat. Kita hanya syukur kan? Dia hanya syukur di lisan, tapi dia tak mengakui dengan perbuatan. Kalau benar-benar dia bersyukur kepada Allah atas pemberian yang Allah kurniakan kepada dia, dia akan serta-merta akan mentaati, lebih mentaati apa yang Allah perintahkan. Subhanallah, insya-Allah. Lepas tu syukur kita salah faham. Kita faham syukur tu apa? Terima kasih. Terima kasih. Kalau anak kita terima kasih. Kita beli hadiah kan? Ada mainan. Oh, kasih upah hadiah. Upah beli mainan lah. Kasih upah. Lepas lagi dia buat semua. Terima kasih upah. Lepas tu buat kita sepah rumah kita. Tak tolong kita. Tak ada masyarakat kita. Kita sebagai upah. Tapi lagi tak ada kat dia. Salah nak jawab saya. Apa makna kalau dia benar-benar terima kasih pada upah dia akan upah. Kita kalau terima kasih pada seseorang benar-benar daripada hati atau pemberian yang diberi, kita akan membuat orang tu lebih gembira. Betul tak? Itu baru betul-betul terima kasih. Kalau kita sayangkan ibu dan ayah kita yang banyak berbeban untuk kita akan berbeban untuk dia. Betul tak? Kita tak akan cari jalan untuk menyakiti hati ibu dan ayah kita. Sebab kita terima kasih atas segala pengorbanan yang dia buat. Itu tanda sayang. Tanda terima kasih kita kepada ibu bapa, kepada ayah kita, kepada ibu kita. Dan juga kita dengan Allah. Kalau kita sayangkan Allah, terima kasih atas pemberian Allah kepada kita, kita akan lebih taat. Kita akan lebih buat apa yang Allah perintahkan. Sebab kita sayang, terima kasih Allah yang memberikan kepada kita berbagai nikmat. Itu yang perlu kita perhatikan. Maksud syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Itulah martabat ikhlas yang paling tinggi, dan itulah yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali sebagai ikhlas, beramal yang mahu mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla serta mengagungkan perintahnya dan menyambut seruan. Subhanallah, masya-Allah. Lepas tu kalau kita lihat dekat dalam surah Al-Waqi'ah, ada menjelaskan kepada kita tentang manusia yang akan dibangkitkan kepada manusia. Ada 3 golongan, 3 pembahagian. Pertama sekali as-sabiqun al-muqarrabun. Yang kedua ashabul yamin. Yang ketiga ashabul shimal. Bahagian yang kata yang baik, golongan yang baik ada 2 bahagian. Yang pertama as-sabiqun al-muqarrabun. Allahu akbar. Apa maksudnya? Orang bekerja-kerja untuk buat kebaikan dan dekat dengan Allah. InsyaAllah. Maknanya kita ni hidup ni nak cari jalan untuk dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah. Bila kita nak dekat dengan Allah, kita semakin taat dengan perintah Allah. Cari jalan untuk melakukan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Subhanallah, insyaAllah. Sebab tu kita nak kena cari rasa cinta kepada Allah, supaya kita sungguh-sungguh untuk mentaati apa yang Allah perintahkan. Kita benar-benar tak cintakan Allah. Sayang tak? Tadi jawapan. Sayang Allah tak? Allah sayang kita. Allah menyayangi kita setiap masa. Kalau tak boleh kita jalan dan diri. Kalau tak boleh kita cakap, saya sakit tekak pada tadi. Ada tekak, makan ubat ni alhamdulillah kerja Allah. Kalau minum kopi sedap tak rasa. Jadi subhanallah, masya-Allah. Allah Maha baik. Kita nak kena cari rasa cinta kita kepada Allah. Lepas tu ada doa yang diambilkan kita baca. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal 'amal alladhi yuhibbu ila hubbik. Ya Allah, berikan aku cinta kepada ya Allah, cinta kepada orang yang mencintai kerana ya Allah, dan juga melakukan perbuatan amal, perbuatan kehidupan kita ni yang mendekatkan kita kepada cinta kepada Allah. Subhanallah, masya-Allah. Sebab kalau cinta, dia akan sanggup berubah apa saja. Betul tak? Anak macam kita cinta dulu, yang muda-muda dulu, sekarang cinta lagi, kan? Cinta waktu dia sanggup berkorban, merendah apa saya punya ayat ni? Lautan api. Kan? Betul tak? Kan? Ada tentu ke lautan api? Tak ada, kan? Tapi ayat
orang kan. Tapi subhanallah, Masya Allah, sebab sayangkan anak kita, sayangkan suami, sayang satu perkara yang kita nak kena cari dengan Allah. Sebab Allah terlalu sayangkan kita, memberikan kita kehidupan di dunia ini peluang untuk kita cari jalan ke syurga. Subhanallah, Masya Allah, ini yang kita nak cari setiap hari, rasa cinta kepada Allah. Tapi dalam masa yang sama, kita perlu juga cari rasa takut kepada Allah. Sebab takut ni menjadi benteng kepada kita daripada melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi subhanallah, ini rasa-rasa itu bukan hanya qalbi. Hati. Jadi subhanallah, Masya Allah ya, jangan kalbi ya, qalbi ya. Abang jantung kalbi, biar kan. Kalau tak masuk di lain pula kan. Subhanallah kan itu kan. Baik. Ada pun menuntut syurga dan amal. Dengan amal berarti menuntut makhluk bukan menuntut khalik. Tuhan pencipta alam. InsyaAllah. Artinya syurga ni makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita yang pertama sekali kita nak faham berdekat dengan Allah. Sebab itu subhanallah, kita nak minta syurga, kita kena minta syurga yang tertinggi. Kan? Bukan Firdaus. Tapi Firdaus saya tak layak. Memang kita tak layak, tapi kita kena minta yang tertinggi. Sebab bila kita minta yang tertinggi, kita usaha akan tinggi. Sama juga kalau anak-anak kita nak periksa SPM contohnya. Ada berapa subjek? 9. Nak berapa A? Alah, cukup makan cukup lawan. Rasa-rasa kita sebagai ibu, yelah biarlah cukup makan dia. Kita seronok tak kalau anak kita kata dia punya target cukup makan dia? Tak. Sebab bila dia kata cukup makan, dia punya usaha memang cukup-cukup makan je. Betul tak? Sebab tu target bukan utama yang kita kena ada misi kita dalam hidup. Misi nak kena yang terbaik, the best. Sebuah asal Quran Farabun nak masuk ke yang ini. Walaupun ada ashab yamin, orang-orang golongan kanan yang mana yang beriman, yang termasuk golongan ini masuk ke syurga. Tapi ada yang disebut ashabul al-muqarrabun. Ini yang tinggi lagi martabat, yang dekat dengan Allah, yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah. Jadi masya-Allah tabarakallah, janganlah kata tak apa ustazah, saya minta yang penting saya masuk syurga, kalau begitu syurga pun jadilah ustazah katanya. Jadi kita punya harapan tu nak tepi pintu je. Bila buka pintu muka kita je. Jadi subhanallah, masya-Allah, kita nak yang paling tinggi supaya kita punya usaha. Dia akan memberikan impak yang besar kepada usaha kita. Masya-Allah. Baik. Bagaimana kalau tidak syurga dan neraka? Tidak sembahyanglah kita. Kalau kita tidak sembahyang, maka itu berarti kita bersembahyang kerana Allah, tapi hanya kerana syurga ataupun neraka. Terus sekali kita lillah. Itu perkara yang perlu kita letakkan dalam setiap ibadah. Bila kita buat lillah, apa sahaja, bukan solat je. Masak nasi goreng pagi tadi kerana suami ke kerana Allah? Ya betul, sebab dia jadi ibadah. Bila kita buat lillah, dia jadi ibadah. Kalau betul sebab tu Allah puji tau. Bila kita buat lillah, Allah puji. Suami kita balik daripada surau kan, dari masjid, balik-balik, ya, apa dah kenyang? Dia dah masak nasi goreng senyap tadi. Abang kata nak makan kat surau tadi ada buat kami boleh ya. Sedap pula makan, dah kenyang. Allah tengah puji kita. Kita tadi kata buat lillah kan? Tiba-tiba suami tak makan. Rasa-rasa nak marah ke nak lillah? Maju kenapa? Itu kebiasaan. Sebab itu normal manusia. Tapi kita nak membuat pilihan kepada hati kita sekarang. Jadi buat kita ni abang balik. Patut nak makan tak? Betul lah, mak dah kenyang. Ni kita makan tengah hari dah bang. Tengah hari dah buat sangat. Kita tak sedap. Nak makan yang panas. Suami macam ni nak makan yang panas. Jadi ni dah masak je nak. Tak apalah. Saya tunggu saya sedekah. Dia ada cerita. Tapi kalau selalu yang berlaku itu yang tak selalu lah. Kalau selalu berlaku apa?
kambing tadi makan 2 bingkai. Kita pun merajuk 3 hari dia sedap. Pilihan benar pada kita. Nak yang pertama ataupun yang kedua. Kita yang pilih. Yang mana yang lebih baik kalau ikutkan kita faham daripada ilmu yang kita dah belajar, mana yang pertama kita dulu. Yang pertama, tetapi pilihan kedua tu yang sebenarnya dia ambil. Kan, betul tak? Jadi subhanallah, masya-Allah. Bila kita diam tadi, tak bercakap dengan suami, kita tersakit, betul tak? Sakit itu, kita yang pilih untuk terus menyakiti hati. Sebenarnya, kita boleh pilih tak hati-hati. Abang jangan makan, okeylah, saya membuat bagi tirai sebelah lah, sedekah bagi-bagi. Abang betul tak nak? Tak nak, okey baik, kita bagi ke orang. Habis kita, betul tak? Tapi itulah dia nak mengajar diri kita membuat pilihan dalam setiap keputusan yang kita buat, supaya dia arah ke arah yang kalau kita buat lillah tadi. Sebab tu semua perkara, kalau kita buat lillah ni, abang nak uji. Abang nak uji betul-betul buat kerana Allah ke tidak? Orang nak berhijrah tutup aurat tu tengok. Dia nak tutup pakai tudung ni. Bila dia berubah makin banyak ujian. Ini banyak kan? Fazak, saya nak jadi baik setelah. Tapi di sini dia banyak macam-macam ujian. Orang tu izin, kawan-kawan tu pergi, ada dia pakai minggu dia balik buka macam ni. Sebab apa? Allah nak uji dia. Dia buat kerana orang ataupun kerana Allah. Sebab kualiti dia punya perubahan penjelahan itu dekat mana? Dekat hati. Semua perkara kita buat. Kalau Allah menilai kita punya ibadah, dia dekat hati. Kalau betul-betul lillah, dia tak kisah. Orang nak balas ke, orang tak kisah ke, kita tahu Allah ambil kita. Dia subhanallah, masya-Allah. Tapi itulah dia mujahadah kita. Kita membentukkan balik kita punya niat lillah ta'ala. Di sini jangan pula kita tersalah faham bahawa berdoa memohon kepada Allah supaya kita dimasukkan ke dalam syurga dan dihindarkan daripada neraka telah mengeluarkan kita daripada martabat ikhlas tadi. Tak, bukan maksud begitu. Okey, sekali-kali tidak begitu. Kerana berdoa supaya masuk syurga dan terpelihara daripada azab neraka adalah disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Selain itu, doa yang dimohon itu adalah ikhlas dan tidak dikaitkan dengan perbuatan amal. Solat ni satu tanggungjawab yang kita kena buat. Ada cinta kita kepada Allah, ada syukur kita kepada Allah, maka kita kena taat. Tapi memohon untuk kita masuk syurga, jauh daripada neraka, itu adalah perintah Allah. Sebab itulah juga antara misi kehidupan kita untuk kehidupan yang kekal selama-lamanya. Khalidina fiha. Nak masuk khalidina fiha dekat mana? Dekat syurga lah. Na'udzubillah, ke neraka. Kita hanya memohon kelimpahan kurniaan Allah. Harap dipahami hal ini. Seandainya kita tidak mampu mendapat martabat ikhlas yang tinggi, kerana kita tergolong daripada golongan tadi baru nak mula, maka jadikanlah diri kita dalam golongan ikhlas menuntut ganjaran pahala yang dikehendaki manfaat akhirat yang dijanjikan oleh Allah SWT dengan amal kebajikan. Kerana keikhlasan sebegini, kata Imam Al-Ghazali, tidaklah ditolak oleh Allah SWT yang maha pemurah lagi maha pengasihani, sebagai penolakan yang menyebabkan pahala kebajikan terhalang dengan hanya semata-mata kerana mengharapkan manfaat akhirat yang dijanjikan oleh Allah sendiri. Jadi subhanallah, maknanya kalau kita solat itu mengharapkan ganjaran pahala. Itu juga mana perbuatan kebaikan kita mengharapkan ganjaran pahala. Boleh tak? Boleh. Sebab kita membuat baik, kita mengharapkan ganjaran pahala. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, pahala ni macam duit je. Betul tak? Kan? Cuma kita tak nampak. Kalau kerja dapat duit, betul tak? Dapat gaji. Tapi kita punya kesungguhan buat kerja dapat gaji dengan kesungguhan buat kebaikan dapat pahala, beza tak? Kalau kerja, bos kata kerja overtime tadi, hari ni satu hari 1 jam dapat RM5. Kalau pergi semayang berjemaah 27 pahala. Mana yang kita sungguh-sungguh buat? Kerja sejam tadi ke semayang jemaah yang tak sampai 5 minit 10 minit? Kata sama lah, kerja sejam
sejam RM27. Pergi solat jemaah 7 pahala. Mana kita pergi? Sungguh-sungguh. Sebab nampak. Pahala tak nampak. Kan betul tak? Tak ada pula hari ni. Ada tak dapat WhatsApp? Pahala anda hari ini kena meningkat. Ikhlas tak ada sebelah. Tak ada maklumat pun. Tak ada apa berita pun yang mengatakan kita punya pahala berapa banyak sekarang. Lepas tu kita kena mohon kepada Allah, insya-Allah kehidupan kita ni sedang mencari pahala ganjaran di dunia. Sebab tu kehidupan adalah peluang untuk kita terus mencari pahala di sisi Allah. Okey, kita dah lebih banyak masih. Okey, rasanya nanti kita sama lagi. Boleh? Ustazah, Ya. kalau kita membuat suatu ibadah kan, bila kalau kita rasa kemanisan tu bukan Ya, kemanisan tu rasa kenikmatan. rasa Seronok, syukur, tenang. Kemanisan ini adalah ketenangan. Bila kita solat, kita bagi ikan, kita tahu sebenarnya. Seronok tak ikan pergi shopping? Kan? Itu tak fikir apa je. Tapi tak seronok bila tengok duit habis lah. Tapi kalau ada suami tak apa. Kan? Kami habis. Tapi subhanallah, masya-Allah, bila kita minta kita dengan Allah, kita macam kita pergi duduk dengan kawan kita meluahkan perasaan. Seronok tak? Kita cerita kawan kita rasa lega lah dan luahkan segala-galanya kita tak? Tapi kita lupa tak? Kita luahkan kawan kita. Kawan kita bagi 3 je dengar. Kan? Lepas tu kita rasa, wow, lapar. Siapa yang bagi lapar tu? Allah. Kita mengaku tadi dengan kawan, Allah dengar lah. Sebenarnya kawan kita tak apa pun, dia bagi 3 je. Gitu je kan dia punya jawapan dia. Sabar je, itu je. Kita tak ada pula, dah habis dia buangkan perasaan, pergi ketenangan. Tak ada kan? Tak ada apa, dia cuma cakap dia pun Allah yang izinkan perkataan yang keluar daripada dia buatkan kita rasa terima kasih lah bagi pendapat ni. Kan? Dia pun sebenarnya bukan sebab dia Allah yang bagi ilham bercakap tadi. Sekian-sekian, sama-sama lah menjadi kita ni, bagi cakap, semangat dan sebagainya. Semua kehidupan kita ni sebenarnya Allah yang bagi. Akhirnya dia ke mana? Dah sini. Tenang. Kita macam solat. Lepas tu solat ni adalah satu masa yang kita dapat ketenangan, rasa macam nikmatnya ya Allah solat. Itu nak dapat tahap kenikmatan dalam melakukan ibadah solat ni. Dia bukan satu proses yang kejap. Betul tak? Bukan waktu kita sekolah rendah tu tak dapat lagi. Waktu tu kita ikut mak lagi kan. Mak kita solat, mak kita buat apa saja kita ikut ayah kita buat dan sebagainya. Sebab tu ilmu ni mempengaruhi kepada perasaan kita melakukan solat. Dan kalau kita lihat belajar solat ni, kita berapa lama lagi belajar? Daripada sekolah rendah, betul tak? Tapi apa yang membezakan sekolah rendah dengan sekarang? Kefahaman. Betul tak? Sekolah rendah sama tak dengan hari ini dia belajar? Sekolah rendah dengar. Habis belajar, keluar kelas mak tanya, belajar apa tadi? Tak tahu. Kan? Mak istirahat je dia tanya kan? Belajar apa tadi kat sekolah? Tak? Tak tahu. Cikgu ajar faham semua? Faham. Kan? Dia punya cakap faham tu faham tidak cikgu semua salah. Tapi itu kefahaman satu pemberian. Hikmah dipanggil dalam Quran. Rabbi hamdikum kemawa'an itu salihin. Itu juga satu doa yang boleh kita baca. Sebab tu kefahaman bukan sahaja yang bagi, Allah yang bagi. Kita kena minta kepada Allah kefahaman. Kefahaman yang membuatkan kita lebih merasai nikmat melakukan solat. Kefahaman yang membuatkan kita lebih mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semua pemberian Allah. Masya Allah. Lepas tu bila Ustazah mengajar, Ustazah boleh ajar. Tapi kefahaman yang menyentuh hati perasaan ibu-ibu sekalian bukan Ustazah, tapi Allah. Lepas tu kita kena doa surah Asy-Syu'ara ayat 83. Rabbi hamdikum kemawa'an hamdi bis salihin. Ya Allah, berikan kepada ku hikmah, kebijaksanaan
kebijaksanaan, kefahaman yang betul di sisi Allah. Ini kena faham. Ada orang faham tapi dia faham salah. Ini na'udzubillah. Wa alhimni bisalihin. Syu'ara ayat 63. Cuba buka Syu'ara ayat 63. Di mana Quran ni boleh kita baca, Quran suci kita baca. Sebab kefahaman ni yang makin kekurangan kita lihat. Kita pergi belajar. Wah, faham. Saya tak boleh banyak faham. Faham ni satu perkara yang unik, yang pemberian Allah. Pergilah panggil pensyarah ke, yang hebat-hebat ke, PhD ke, tapi kefahaman ni bukan dia, kan? Kita cuba menyampaikan dengan berbagai uslub, berbagai cara. Kefahaman ni Allah pemberian. Lepas tu kalau kita lihat ibu pergi dengan ceramah orang A, ustazah B, ustazah C, macam-macam cara, betul tak? Ada yang jenis dia bercakap dia menangis tu, makcik tu nangis, bukan? Dapat rasa tu Allah yang tahu. Ada yang dia bercakap marah, dia ustaz yang marah, dia lantar marah, salah dia banyak. Kan? Kadang-kadang kita rasa marah dengan apa yang, tapi subhanallah kita bukan nak ambil yang punya cara apa yang dia nak sampaikan. Sebab tu tak kisahlah apa cukup yang sampaikan kepada kita, ilmu kita minta. Allah kita nak ilmu yang dia ajar, yang kefahaman yang benar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita harapkan, moga Allah berikan kepada kita kefahaman yang lebih luas lagi supaya kita dapat merasakan kenikmatan dalam setiap ibadah yang kita lakukan, insya-Allah. Sebab itulah dia nikmat besar dekat dunia ni. Bila kita buat ibadah, kita dapat kitab apa itu orang nak pandang, orang nak lihat, sebab kita buat lillah. Betul tak? Bila kita benar-benar buat lillah dan ikhlas macam ni, insya-Allah dalam Quran kita menyebut innamal a'malu liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukur. Kalau benar-benar seseorang ikhlas kerana Allah, dia tak harapkan balasan manusia, terima kasih daripada manusia itu dia tak harapkan. Sebab dia yakin Allah mengetahui dan akan membalas setiap perbuatan kebaikan dia. Wallahu a'lam bishawab. Okey, baik, itu lagi. Mungkin terjawab ya soalan tadi, insya-Allah. Ada soalan lagi? Ada? Sini setakat itu saja hari ini. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang, yang lemah datang daripada kekurangan saya sendiri. Mohon maaf saya tadi. Kita sudahi dengan kafarat dan berdoa. Sudah dengan kalam dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.